Ya Allah, terima kasih ya Allah kau bagi aku 30 sen untuk saya ini loh. Okey, orang tidak salah. Okey, seminit saya nak. Bismillahirrahmanirrahim. So, sebenarnya Allah Maha Baik, kita buat yang terbaik, kita usaha, kita hanya usaha yang menjentik hati yang lain-lain. Selagi kita tak usaha, Allah tak akan buat apa-apa untuk kita. Sebab Allah hanya melakukan mengikut sangkaan kita ni. Right, so sangkaan kita adalah apa yang kita inginkan. Itu yang kita minta. Sebab saya suruh niat dulu. Kita isi niat. So niat, tak niat, minta dengan Allah, Allah pasti tunaikan. Itu apa yang kita minta. Right, so sesungguhnya tiada daya saya, tiada upaya saya, hanya sekarang ni saya serah pada Allah. Saya yakin mudah-mudahan saya punya laki yang terbaik. Do all out, habis-habis hari ni, hari sebenarnya pada saya walaupun isu hari terakhir, sebenarnya hari ini hari terakhir. Hari ini hari terakhir. Semalam sebagai saya lepaskan semua jalan buat apa saja. Hari ini all out, habis-habisan. Buat closing cup, ada yang closing. Closing, berapa banyak yang all out buat closing. Closing terus sign borang, closing sign borang. Balik dia follow up dokumen. Apa cara sekalipun dapatkan dia sign dokumen, sign moral. So that kita tahu jadi decision. Right, so Wira. Wira. Asal. Meniaga. Meniaga apa nih, Cik? Rumah, Izarich. Rumah. Okey. Okey. Hai, selamat pagi. Hari kedua, hari terbuka Armada TLDM Lumut. Yang berlalu. Dia juga dekat rail tu ada minyak. Oh. Macam tu ke? Apa? Tengok takut ada minyak, jangan duduk. Minyak kat rail. Okey. Dekat atas tu. InsyaAllah. Ingatkan saya. Saya ni kat kanan. Macam tu. Okey. Cepat. Okey. Sopan tak? Asal bagi idea ni kan. Assalamualaikum. Sopan tak? Okey, 1 2 3. Aku malu. Tapi tu sudah. Mana? Oh ni. Okey, dari dalam separuh. Macam tu. Macam pelik. Tak, nanti kan kita Kau kan. mana ada orang keluar kat kanan? Faham tak? Dia macam kau keluar kat mana? Cuba kau duduk. Buatlah keluar betul je. Okey, kau keluar. Kanan ke kiri? Mana orang kangkang macam tu. Lagi tak sopan Roman ni. Seram weh. Tak seram weh. Sekejap. Macam mana? Kau ni lah dek. Sekejap. Okey, jalan. Two very boring minutes later. Okey, Macam ni kau suruh mem buat. Macam ni. Kita suruh main yang volunteer tadi. Okay. 3, 4. Jalan. Meanwhile. Oh, 2 3. Okay.
Hai guys, hari ini hari kedua kita tengok apa yang berlaku. So, anda nak tahu apa perkembangan untuk hari ini? Jom ikut saya. Macam rumah Cik Kia. Okay, hari ni selesa sikit tau. Sebab apa? Selesa sikit dan of course kata kita akan jalan jauh lagi kat dalam sana. Sebab apa? Sebab hari ni saya pakai kasut baru. Selesa ni, selesa. Bagi tahu semua orang. Ni nampak? Berapa ratus? 100 lebih. Kalau tak ada 5 jari, jangan pandang kasut saya. So alhamdulillah tak ada. Bukan itu pokok pangkalnya. Tapi hari ni kita nak tengok apa lagi berlaku kat dalam tu, apa lagi Apa yang ada? yes, apa kat yang sini. ada. Lepas tu apa lagi aktiviti yang akan ada. So anda kena follow kami sampai akhir. Dan yang paling best malam ni, dan yang jangan lupa malam ni kita jumpa Ratu Rock Malaysia. Ella. Tak tahu bila pun nanti. Mungkin bulan depan je. Tak elak bulan depan. Maknanya Ella akan datang lah. Elak kan mendengar. Tolong ke tepi sikit. Tolong tepi sikit. Ha? Tapak tangan. Ya, ajar. Bosok tapak tangan dua-dua. Cara pakai. Stres pakai. Ambil aroma abang. Tapi ini minyak urut abang sakit pinggang, sakit lutut, saraf pakai. Kalau migraine bosok kat pada kepala. Itu bau dah. Nak relax, tenang-tenang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Bosok kat adzabannar. dia cepat kering, dia stres. Sejaknya bau. Relax. Harga murah ya, sebutnya RM13, RM15. Ya Allah, kurniakanlah kami sale ya Allah. Bosok tu bang sarah-sarah pakai lego. Serawangi dah. Minyak Sarawak ni kayu putih. Masa hantu tak ada Ni 1, 2, 3 ni adalah minyak yang sama. Oh ya. So, yang ini roll. Tapi kalau nak roll banyak lagi dengan roll. Yang ni 15. Takkan tidak. Bang. Orang beli rumah, orang nak pasang ni bang. Orang beli rumah nak pasang ni lah. Orang nak pasang ni. So ada cashback tu. Orang beli dah beli ni. Beli sama ke dia? Silau diorang cuai dengan cuai bi. Saya dulu aku pakai setiap masjid tak? Kalau masjid 40 kali baca Yasin dan telah diruqyah. So dia boleh natural kan? Clear. Yang ni pun dia boleh clear kan? Nak saya dah beli rumah, servis rumah. Nak punya rumah tak tanah ke apa ke, kami ada banyak servis. Kalau ada rumah nak buat pariwisata, boleh roja kami juga. Okey. Mana kami ada 10 degree. Kalau tengok kan. Ada mana? Ada ya. Sini bawa 2 buah dah penat. Itu bukan kat pos. Ya. Spray saya. Awak kenal dia lagi tak? Tolong spray saya sister. Kita ada 5 botol kat rumah. Ada wangi baru sayang ya. Mana sayang? Guci pula mana kombonya? Ni. Polo 1, guci 2 boleh. Ambil ni. Polo ni dia segar. Boleh tak? Boleh. Diskaun RM20 je. Ini apa? Yang tu untuk tester. Guys, nak beli perfume, beli ni. Okay. Polo, Gucci Flora 2 nak. Guna kod JAJA. Nanti dapat 10%. Okay tak? Kita buat tepi ya. 10% boleh. Tepi tak awak lah. Awak satu saja. Ladies and disappointment. Ladies and disappointment. Kami bawa tim. Kan ada pink di sini. Dia merah lah. Tak ada pink. Okay. Warna pink, warna hijau. Rumah. Stabil lah. Tadi bos tambah datang sini. Saya datang sini. Sini. Bos. Kita datang. Kita nak kira datang. Siapa? Kira. Siapa kan? Siapa? Kita pula. Seram. Ini kan tak? Siapa tu? Ingat tak tahu. Tapi kan dah pakai tudung. Sekarang ni kita nak masuk Buah Pascal. okey, kemah Pascal. Bukan apa Pascal, tapi kemah Pascal.
perayuan sejauh 300 meter penuh berintensiti. Hadiah menarik menanti pemenang bagi pertandingan perahu panjang ini, iaitu juara akan memperolehi ringgit Malaysia 500, naib juara ringgit Malaysia 300, dan di tempat yang ketiga ringgit Malaysia 200. Oleh itu, para pengunjung jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pertandingan sengit di atas air ini. Bawa keluarkan rakan-rakan anda untuk sama-sama mengolehkan lagi Yang belah sini. suasana dan memberi sokongan kepada pasukan-pasukan pilihan anda. Kita ada beri 8 pasukan yang akan bertanding sebentar saja lagi di tengah-tengah fasi. Okey, hari ini hari yang kedua untuk hari terbuka di ADM Rumut, dan seramai 15,000 pengunjung yang datang pada hari ini berbanding semalam. Memang padat gila. Dan cuaca hari ini alhamdulillah panaslah, tidak macam semalam hujan. So tunggu sehingga malam kita banyak sangat aktiviti. So follow lah. Cuaca semalam pun panas juga. Padang Residen ni dekat mana? Padang Residen dekat dengan Minat. Tahu mana tu? 4 km daripada Minat. 4 minit daripada Minat. Belakang Minat. You jual ke memang you own project? Pakai sekali lagi sama ni. Ada murah mana? Yang mana? Kita masing. Rambut gitu. Macam rambut air rai. Dia nak kerinting sebab panas. Saya janji saya bagi kau sekali kali. Tapi bukan dah banyak ekor kan? Dah bombat tu. Lambat. Tapi dah banyak Orang Malaysia. Fighter ni. Ni yang fight. Siapa nama? Ni fighter. Ni yang fighter. Faizu yang semalam tu. Yang klien dia yang saya kata. Fighter utara jumpa fighter pada timur. Saya panggil dia. Lepas tu ibu ada orang nak ngorak ibu. Awak ni comel cantik sama awak tu. Ya, okey. Okey. Hai. Orang ni dah minta ni. Bagi kat mana? Lili. Assalamualaikum. Saya nak terima kasih guys.
a rap, my trap, she wet, red dance, yang give me shit on my lips, and you gotta suck out the car. Like a sausage, pelit-pelit, cilik, dikepit, saya laris, non temperature jumping air base, LGP still underground, telur, model hilang, sentosa, tempat kapalan, body kapal, sampai jambon. Come on, hands up, baby girl, come on, hands up, baby girl. Volley over. Belum. Tak boleh lah. Dan yang paling best malam ni, dan yang jangan lupa malam ni kita jumpa Ratu Rock Malaysia. Baik. Ella. Cik. Apa dia? Kat mana? Sekejap. Kau jangan record aku ya. Sekejap, sabar. Okey, kita berada second day dekat Lumut. Kita dah habis program booth dekat hari terbuka. Malam ni sebenarnya ada Ella tau, tapi disebabkan oleh kita sangat kepenatan, kita tak nak. So kita berada dekat restoran warung dunia sup kambing, tom yum dan western. Kita tengok berapa jam. Siput babi. Mati siput babi tengok mangsa. Daripada mata aku tau. Itu contactless je. Benda salah. Dia pun dengar aku Ella tak? Kan Ella rasa. Tadi kan macam ni. Tadi kita Kita 2 jam dekat dalam resto. si iPhone. Ada start rindu kat dia. Ada start rindu dia. Lepas ni kalau tiba-tiba ada Ina, saya mana? Ibu nak hantar gambar dia. Nak bukan kata Jaja je saya pun, Gina. Saya pun. Tadi siapa je tanya Jaja? Gina tak masuk ke petang. Gina saya tak masuk ke. Buka dulu mana. Bukan dengan ni. Cuba Jaja. Ni abang tu ke sini sikit. Kenapa aku jatuhkan? Sorry tau. Sebab laki bini tu datang kena kepek-kepek. Mereka baru lagi, betul jauh-jauh pula. Bagilah. Ibu tangan-tangan dia, ibu suka pulang malam Patutlah malam baru ni. Mana pun dengan suara. Gelas yang keempat. Lagi pun rasa dia tinggi kepala. Sedaga sangat tadi. Panas lah weh. Badan dia.